Tahun lepas, dengar cerita ramai kanak-kanak yang power main bola sepak sebab join klinik bola sepak anjuran Kementerian Belia Rasukan KBS. Betul, sebab program ni ajar anak-anak asas main bola sepak. Dari teknik kawal bola, gelecek sampailah cara rembat gol, semuanya akan diajar hasil latihan dari coach bola sepak berpengalaman. Tak payah bayar sesin pun, sebab KBS cover semua. Anak-anak dari umur 6 tahun hinggalah 12 tahun dari keluarga B40 boleh terus daftar je. Kalau ada remaja bawah 18 tahun yang nak asah bakat bola, bolehlah ajak sekali. Tak kisahlah level beginner ke, baru belajar tendang bola ke, atau dah ada bakat tersembunyi ala Neymar kampung, program ni memang untuk semua. Kenapa klinik bola sepak ni best? Sebab klinik ni bukan sekadar tendang bola. Anak-anak akan belajar nilai teamwork, disiplin dan keyakinan diri. Mana tahu lepas ni, mereka jadi star bola sepak negara? Yang lagi menarik, kalau nampak berbakat, MSN boleh tolong salurkan ke program yang lebih besar. Nampak tak peluang besar kat situ? Apa? Tak nak join? Alamatnya, anak-anak korang teruslah main bola kat tepi rumah dengan ayah dan itik. Rugi kalau bakat diorang tak diasah awal-awal. Tahun lepas, 7,500 peserta dah join. Feedback yang dapat lepas program ni, ramai yang dah pandai skill gelecek bola dengan baik. Menteri Belia dan Sukan, YB Anayu juga galakkan inisiatif ni. Kata beliau, kalau ada kanak-kanak yang minat dengan bola sepak tapi tak mampu beli bola untuk asah bakatnya, semoga dengan adanya klinik bola ni, mereka boleh bermain dan berlatih sepanjang masa. Mana tahu, mungkin salah seorang daripada mereka ni yang akan memakai lencana di dada #Demi Malaysia dan mengharumkan nama negara nanti.